Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini aku ingin review ada satu produk yang dikirimkan daripada MMX, yaitu Cordless Vacuum Cleaner yang mempunyai kekuatan sehingga 190 hingga 300 watt maksimum, 22,000 PA dengan 45 minit of range at low speed, serta penggunaan teknologi HEPA untuk penyerapan yang terbaik dari segi filternya, untuk penyerapan filter habuk yang lebih jelas dan kuat berbanding yang standard. Sebab harga dia ni pun dalam sekitar RM300 lebih ringgit begitulah. Korang sudah boleh mendapatkan vacuum ini, kerana bagi aku macam kalau range for 300 tu for 20,000 PA itu pun sudah memadai. Apatah lagi kalau jenis-jenis cordless ni kan, macam kita tengok kepada jenama Dyson, ada yang sampai 1,000, 2,000 ringgit, tapi itu dia punya vacuum suction itu lagi tinggi berbanding yang berharga 300-500 ringgit gitu. Korang kena ingat, what you paid is what you get. Jadi dalam review kali ini aku ingin tunjukkanlah beberapa item yang korang akan dapat, iaitu korang punya ni vacuum. Seterusnya kepada ni suction, first suction yang dia boleh serap macam gini, terutamanya untuk penggunaan kerusi rumah paling sesuai yang ni. Seterusnya ini juga berkesan untuk penyerapan, dan korang juga boleh adjust benda ni jadi macam single use begitu, ataupun tarik dia sehingga dia jadi macam untuk brush begitu. Jadi benda ni korang just attach begini. Seterusnya korang sudah boleh menggunakan vacuum ini. Dan ini display untuk produk ni. Sini dia dah bagi tahu eco, 4 bateri, serta berapa speed yang korang gunakan. Yang ini 1 speed dan ini second speed. Terpaksa teriak. Itu dia ada 2 speed, 1 speed dengan 2 speed. So contoh macam bagi aku sendiri 1 speed pun sudah cukup berbanding 2 speed itu. Tapi yang kelebihannya lagi pada dia punya mop ni, mop serta dia ada dia punya suction di bawah ni. Korang boleh tengok di sini kan, bagaimana mop dia ni boleh mencuci sekali korang punya lantai serta menyerap segala habuk yang ada. Jadi macam bila time dia cuci tu, dia boleh serap habuk terus. So benda ni bagus lah, very practical, very human design. Very human design. Jadi bila korang letakkan di sini, nah inilah, ini jadinya. Dan dia ada lampu di bahagian hadapan, serta mop dia ni akan berpusing juga untuk suction kepada dia punya pipe di bawah ini. Tengok. Lepas tu yang bestnya, kepala dia ni pun korang boleh adjust mengikut kesesuaian yang korang inginkan tanpa sebarang masalah pun. Jadi macam memang very practical of usage. Jadi bagi aku untuk menggunakan vacuum ini sangat sesuai bagi korang yang memerlukan vacuum yang untuk kegunaan rumah ataupun kereta ataupun bermacam-macam lagi pada vacuum ini. Dan ini yang paling aku suka ni ialah dia ada dia punya suction kain ni. Dan bila kita tengok pula di bahagian dalamnya, ini kita tengok di dalamnya pula. Kalau korang buka di sini, dia ada satu filter untuk habuk ni. Lepas tu dalamnya pula, ini dipanggil sebagai HEPA filter teknologi, di mana korang boleh buka lagi filter dia ni. Ni dia akan serap lagi korang punya microorganism gitulah, habuk-habuk semua ni ke dalam filter ini. Seterusnya ada juga di bahagian bawah ini yang korang boleh cabut juga. Kalau tidak silap boleh cabut ataupun tidak. Ini pun aku tidak pasti macam mana mau cabut, tapi ada instruction dia lah untuk please replace the HEPA on time. Maksudnya sentiasa tukar HEPA dia ni, macam cuci HEPA dia ni baru masukkan semula di dalam tempat ini untuk penyerapan yang lagi bagus lah. Yang ini merupakan dia punya suction. Korang boleh tengok sini, ini merupakan dia punya button untuk klik. Seterusnya bahagian tepi ni pun begitu. Yang bahagian atas ni korang boleh buka dia punya bateri untuk bateri replacement kepada jenama ni, jenama MMX. Lepas tu
korang boleh lekatkan semula korang punya HEPA filter tadi. Seterusnya masukkan semula korang punya tempat habuk ni tadi, dan seterusnya gunakan yang ni. Macam aku ingin membersihkan aku punya desktop ni sekarang kotor. Jadi sebagai final conclusion untuk menggunakan cordless vacuum ni, bagi aku semenjak aku menggunakan cordless vacuum ini sangat memudahkan kerja aku, sangat memudahkan aku untuk vacuum rumah tanpa memikirkan masalah isteri aku. Begitu. Maksudnya lagi mudah lah untuk aku membersihkan rumah berbanding yang ada wire ini. Kadang-kadang kita pun jadi malas kalau ada wire. Tapi bila dia wireless begini, senang untuk korang bawa pergi mana-mana saja untuk membersihkan rumah korang yang kotor itu. Yang kotor itu. Serta harganya dalam sekitar 300 lebih ringgit saja. Sebenarnya banyak lagi option. Cumanya bagi aku bila ada HEPA filter itu dengan kadar 300 lebih ringgit itu, bagi aku macam sangat berbaloi bila ada that kind of technology, supaya korang tidak macam terasa sensitif di dalam mulut korang, di hidung korang, iaitu macam selalu ingin bersin kan. Jadi bila ada HEPA filter tu, dia dapat cover lebih banyak dust di dalamnya, dust mite. Dan seterusnya untuk membeli, korang pergi link down below untuk sebarang pembelian cordless vacuum. Dan itu sebab aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.